Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar? Min ni. Alright, jadi seorang bapa dah susah. Jadi bapa yang tak normal, double susah. Bila jadi bapa, tak normal dan kena besarkan anak seorang-seorang. Bukan orang kaya, bayangkan macam mana susahnya jadi bapa dalam keadaan macam ni. He was special. Inilah story dalam iklan raya Lala Move tahun ni. Okay, tema dia agak berat. Kasih sayang seorang bapa dan anak perempuannya. Okay, Min kali ni teruskan dengan review iklan raya 2025 dan ini ialah video iklan raya Lala Move. Okay, iklan ni cantik. Dia buat dengan pro viewer. Cuma pada Min, penyampaian story ni dia boleh diperbaiki lagi lah untuk sampaikan lagi emosi tu. What are you talking about? Masa tengok iklan ni, Min sedih lah juga. Cuma tak sampai nangis. Ini Min tahu. Okay, korang Min tak tahu. Maybe untuk korang sedih dia sampailah. Tapi masa Min tengok iklan raya Lala Move ni, dia cuma sedih lah. Cuma Min taklah sampai potong bawah. Gitu Pelakon dia tak dia terkenal, tapi lakonan tetap mantap. Ini bab lakonan, Min tak dapat nafikan. Okay. Bravo! Filem penyiar rating untuk iklan raya Lala Move 2025, 75% mantap. Okay, inilah review Min untuk iklan raya Lala Move 2025. Min tengok dekat YouTube dia, YouTube Lala Move. Tapi dekat Facebook dia pun ada. Boleh tengoklah dekat Lala Move punya page. Congrats Lala Move untuk video raya ni. Mungkin boleh cuba lagi tahun depan untuk storytelling yang lebih mantap katakanlah. You can do it! Alright, jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa juga tengok iklan raya Lala Move. Bye!